Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu bersama dengan cikgu sejarah anda, Cikgu Aliza binti Mustafa. Okey, hari ini kita akan bincangkan tajuk bab 1 kedaulatan negara dan kita akan fokus pada tajuk 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, yang pertama kita lihat kepentingannya berkaitan dengan keberkesanan pentadbiran negara kita, di mana kedaulatan telah memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran negara tanpa campur tangan daripada pihak luar. Okey, dasar pentadbiran negara juga dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran diperkukuhkan melalui peruntukan undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, berikutnya kita lihat kepentingan berkaitan dengan kemakmuran ekonomi. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Okey, berikutnya kesejahteraan sosial. Okey, kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan yang ditawarkan oleh kerajaan kita. Oleh itu, mereka dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara telah diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Okey, yang terakhir kita lihat kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, kedaulatan penting bagi memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Ia telah dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Selain itu, ia dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain. Negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Kesannya, negara kita Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa pula meningkatkan imej negara. Masyarakat antarabangsa juga mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Okey, saya rasa itu saja sedikit perkongsian paparan video berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan. Jadi saya harap murid-murid semua dapat faham tajuk tersebut. Okey, jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.